Kalau sebut je motosikal nasional, mesti semua orang teringat Modenas kan? Tapi, pernah tak anda terfikir apa sebenarnya yang buat satu jenama tu layak dipanggil nasional? Cukup ke kalau motor tu dipasang dekat Malaysia? Hari ni, jom kita rungkai sama-sama semua kekeliruan ni dan kita tengok siapa sebenarnya pemain baru yang dah dapat status rasmi. Inilah soalan paling panas sekarang, ramai masih pening-pening. Ada yang kata Aveta, ada pula yang sebut Demak. Yalah, dua-dua pun ada kilang pasang kat sini. Tapi, adakah itu dah cukup untuk jadikan mereka motosikal nasional? Jawapannya mungkin lain sikit dari yang anda sangka. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena patah balik ke pangkal jalan dulu. Untuk faham semua ni, kita kena kenal betul-betul dengan legend pertama kita, iaitu Modenas. Dialah yang jadi penanda aras atau benchmark untuk apa-apa yang kita panggil motosikal nasional di Malaysia. Kisah Modenas ni bermula pada tahun 1995. Ini bukan calang-calang projek tau. Ini projek yang disokong penuh oleh kerajaan. Kilang dia dekat Gurun Kedah tu dah jadi macam simbol cita-cita negara kita. Hebatnya, setahun je lepas tu, boom! Lahirlah Modenas Kris 110. Motor yang sampai sekarang semua orang kenal. Dan sampai hari ni pun, Modenas masih lagi power. Bekerjasama dengan nama-nama besar macam Kawasaki dan Bajaj untuk kekal relevan. Okey, sekarang jom kita masuk bab yang paling buat ramai orang keliru. Kenapa ada banyak sangat jenama dekat pasaran yang ada label tempatan tapi tak diiktiraf pun sebagai nasional? Jom kita pecahkan mitos ni sama-sama. Jadi, kuncinya dekat sini. Sebuah jenama nasional tu bukan sekadar pasang-pasang skru. Ia adalah satu projek kerajaan yang matlamatnya nak bangunkan keupayaan kita sendiri dari segi penyelidikan, pembangunan, pendek kata satu ekosistem industri. Sebaliknya pula, jenama pemasaran ni, dia lebih kepada aktiviti pasang siap atau rebatch. Ambil model dari luar, pasang kat sini, letak jenama sendiri dan jual. Nampak tak beza dia? Memang jauh beza. Nah, bila kita dah faham beza tu, jom kita tengok jenama-jenama lain. Ingat lagi tak jenama Comel atau Demak? Memang popular dulu kan? Tapi status rasmi sebagai projek nasional tak pernah ada. Aveta yang agak baru ni pula, itu contoh terbaik jenama pemasaran yang bawa masuk model dari China. M-Force pula cerita lain. Diorang ni pengedah besar untuk jenama macam SYM dan Benelli, bukan pengeluar nasional. Jadi nampak kan, peranan mereka dalam pasaran memang ada, tapi status rasmi tu lain. Jadi, lain kali kalau anda nampak stiker buatan Malaysia dekat motor tu, kena faham selalunya ia cuma merujuk kepada proses pemasangan akhir yang dibuat dekat sini. Ianya satu perkara yang bagus untuk ekonomi kita, tak dinafikan. Tapi ia tak secara automatik memberikan status nasional kepada jenama tu. Penting sangat untuk kita tahu beza ni. Okey, selepas hampir 3 dekad Modenas jadi satu-satunya wira kita dalam arena ni, akhirnya satu babak baru telah bermula. Ya, betul apa yang anda dengar. Malaysia sekarang secara rasminya dah ada jenama motosikal nasional yang kedua. Ingat tarikh ni baik-baik, 15 September 2023, sebab pada tarikh inilah satu pengumuman yang sangat penting telah dibuat yang mengesahkan lahirnya jenama nasional kedua untuk Malaysia. Satu lagi sejarah dalam dunia automotif negara. Dan jenama itu ialah Fazan. Pengesahan rasminya datang lepas satu perjanjian teknikal dengan gergasi Jepun, Suzuki. Tapi yang betul-betul bagi dia status nasional tu ialah siapa yang ada masa majlis tu. Perdana Menteri kita sendiri, bersama-sama dengan MITI dan MIDA. Ini bukan calang-calang pengiktirafan, ini tahap tertinggi dari kerajaan. Strategi AFZ ni nampaknya memang ikut blueprint sebuah projek nasional sejati. Mula-mula, diorang bekerjasama dengan Suzuki untuk dapatkan teknologi. Lepas tu, dapat cop rasmi dari kerajaan. Mereka pun dah rancang nak lancarkan model pertama pada tahun 2025 dan yang paling best, target diorang nak guna hampir 40% komponen tempatan. Ini baru betul-betul komitmen nak bangunkan industri kita, sama macam semangat Modenas dulu-dulu. Jadi, kita dah tengok semua fakta, kita dah bezakan antara jenama nasional dengan jenama tempatan. Sekarang, jom kita letak semuanya sekali dan buat satu kesimpulan akhir yang jelas supaya lepas ni tiada siapa yang keliru lagi. Nah, inilah rumusan muktamadnya. Di Malaysia, secara rasmi, kita hanya ada 2 jenama yang pegang status nasional. Yang pertama, Modenas sejak tahun 1995 dan yang kedua, Afas yang disahkan pada tahun 2023. Jenama-jenama lain macam Aveta, Demak, Comel dan Nazah, walaupun dipasang di sini, mereka berada dalam kategori jenama tempatan atau pemasaran. Tak ada pengiktirafan rasmi kerajaan sebagai projek nasional. Jelaskan?
Jadi kalau ada satu perkara penting yang anda kena ingat dari perbincangan kita hari ini, inilah dia. Label buatan Malaysia tu memang menandakan aktiviti ekonomi yang penting untuk negara. Tapi status nasional membawa maksud yang jauh lebih mendalam. Ia adalah sebuah projek strategik untuk membina keupayaan industri negara kita untuk jangka masa panjang. So, sekarang kita dah ada 2 jenama nasional dan dua-dua pula disokong oleh rakan kongsi global yang hebat. Ini menimbulkan satu soalan yang sangat menarik untuk masa depan. Apa maknanya semua ni untuk kita sebagai penunggang di Malaysia? Adakah persaingan akan jadi lebih sengit, lebih banyak inovasi dan yang paling penting, lebih banyak pilihan berkualiti untuk kita? Nampaknya masa depan nampak sangat menarik untuk dinantikan.